Kalau derita tu ramai dah tahu dah. Yalah, Lagu okay. derita tu tahun 1990. Sampai lagu keempat tu, Ha. daripada 7 orang, tinggallah 2 orang. Dia sebenarnya nak jadi penyanyi ni boleh. Siapa-siapa boleh jadi penyanyi. Untuk menjadi penghibur tu susah. Assalamualaikum, salam sejahtera, kembali bersama kita lagi di dalam podcast Nada dan Nostalgia. Okay, sebab podcast ini dibawakan oleh Trends Talk Kreatif dan Berhad bersama dengan branding partner mereka Nineflix. Biasa bersama dengan saya DJ, orang kata DJ Legenda Izzy di sini. Okay, baik, dan bersama kita untuk malam ini kita bawakan sesuatu yang menarik untuk anda semua untuk seterusnya di sini. Baiklah, ini dia. Ada suara bila kita dengar je. Terus kita tahu, ini bukan biasa-biasa. Suara yang kasar, tinggi, penuh bertenaga. Tapi dalam masa yang sama, ada cerita yang tidak semua orang tahu. Episod kali ini, kita bawakan seorang The Living Legend yang pernah kita dengar satu ketika dulu, yang mana lagunya sampai sekarang dinyanyikan oleh anak-anak muda pada masa ini. Masih lagi mekar. Masih lagi segar dalam igawan. Dan ada yang tercari-cari, siapakah dia? Kan? Bagaimana orangnya? Yang tahu, tahulah. Yang tak tahu, kita nak bagi tahu. Dan ini dia, The Living Legend daripada kumpulan X-Ray. Ellie! Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam pertama tadi kau tak jawab kan? Okey, baik. Dan apa khabar Ali? Sihat kan? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Ini dah dia ya. Terima kasih kepada anda yang bersama kami datang ke studio di Trends Talk Kreatif Sembrahan ni di Trends Talk TV Yeah. dan untuk ni kita perkenalkan Ellie, nama betul, nama samaran, nama timangan, nama manja. Nama Silakan. betul Muhammad Fazli. Muhammad Fazli. Muhammad Fazli. Oh, Nak lagi manja lagi panggil Ali. Ellie. Nama timangan? Timangan dia baby. Baby. Oh, ditimang-timang Alamak, baby. Itu dia. Baik, nama asal usul memang macam tu kenal. Memang macam tu. Daripada kecil ke memang dia orang panggil dulu Ili. Ili. Tapi bila ELLY tu orang banyak ke Eli dah terus melekat Eli. Bukan orang kata, nama kau Ili, geli je. Bukan Bukan. Okey. Bukan. Okey, jadi itulah dia Ya. Ellie. Ellie dikelili oleh kumpulan X-Ray. Ya, dululah. Dulu. Dulu dengan X-Ray. Sekarang? Sekarang dengan kita ada 2, Acid dan Lemon Tea. Oh, Acid dan Lemon Tea. Yep. Wah, X-Ray, Acid, Nah. Lemon Tea. Nah. Bila dah X-Ray je tengok alamak Lemon Tea pun. Dia sama je. Sama je. Sama. Okey, jadi ahli kumpulan biasa-biasa lah. Ahli kumpulan lah. Awak menyanyi lah. Ya. Okey, nanti kita nak tanya pasal tentang X-Ray dengan lagu apa, Acid dengan lagu apa, Okay. Acid Boleh. dengan Lemon Tea lagu apa, Ya. berapa album semua kita kemudian. Okey? Okey. Baik, dan kita bermula daripada awal. Dan mula-mula tertubuhnya kumpulan X-Ray ni. X-Ray. Macam mana boleh tertubuhnya? Sejak X-Ray. zaman bila, umur berapa tahun? X-Ray ni sebenarnya ditubuhkan oleh itu kumpulan itu Zam lah kan. Siapa? Zam. Zam. Zam dia yang tubuhkan. Zam daripada mana tu? Zam basis. Zam Basis Basis. kumpulan X-Ray. Oh, kumpulan X-Ray sendiri lah Okey. Yang tubuhkan pada tahun 1994, rakam lagu 1995 dan rilis pada tahun 1997. Jadi Zam mengenali Ellie bagaimana? Kita mengenali, kita kenal-kenal macam tu je lah. Maknanya daripada Facebook. Oh, zaman Facebook awal-awal dulu. Okey. Okey. Jadi awak kenal saya boleh menyanyi? Macam tu? Tak ada. Oh, tak macam tu? Tak ada. Cuba ceritalah sikit. Macam mana dia boleh tahu awak suruh menyanyi? Dia yang offer. Okey. Dia yang offer saya. Daripada mana dia dapat Ellie pernah menyanyi? Dia mesej saya. Ha. Dia kata, bro, kita orang tengah cari ni penyanyi ni untuk menggantikan. Sebelum ni X-Ray ni penyanyi yang asal dia adalah Ruah Ujang. Okey. Ujang Samudra. Ujang Samudra. So, Okey. dia mesej saya, kata bro kita tengah cari penyanyi.
nak join tak? Lepas tu dia kata, saya kata okey lah. Malam tu juga dia telefon lama jugalah kita borak apa benda semua. So selang seminggu tu saya pergi ke sana, diorang tengah latihan. Saya terus masuk untuk audition lah, kononnya audition lah. Diorang latihan latihan apa? Main memanah ke? Latihan praktis. Bukan main manah Diorang praktis. Diorang praktis. Okay. Lepas ada praktis tu, dia kata ni jom join. Masuk. Okay, masuklah kita pun. Nyanyilah satu lagu kan. Yang satu lagu tu dia kata on je lah ni. On je. Kebetulan saya masa tu pun tak ada, orang kata tak ada kumpulan. Memang tak ada, saya gerak solo masa tu. Okey, gerak solo. Jadi memang Ellie sendiri sebelum bersama dengan X-Ray memang penyanyi dengan sebelum tu dengan Orchid. Orchid. Betul lah. Nak sebutkan kumpulan Orchid, tak sebut tadi kan. Okey, macam mana dia tahu ni menyanyi kan? Kita tahu, orang tak tahu. Okey. Sebelum tu dengan Orchid lah. Okey. So bila dah offer macam tu, saya pun tak ada kata tak ada nak kata tak ada nak just kita cuba dia dulu. Kita cuba, alhamdulillah saya praktis dengan diorang dalam masa 3 bulan. Okay. So lepas pada 3 bulan tu kita dah terus keluar untuk show lah. Keluar untuk show sehinggalah saya keluar X-Ray 2023. Okey. Jadi bila keluar pada Orchid, kenapa keluar pada Orchid? Orchid macam mana? Dia benda tu orang kata sebenarnya kita nak reunion Orchid 2018 tu. Sebab Orchid ni tahun 1992. So 2018 kita nak reunion. Kita dah bincang, lagu pun dah ada. Dalam masa yang sama tu perbincangan kita orang kata semua dah ada kerja. So seorang ada kerjaya diorang sendiri. Jadi kita tak dapat untuk meneruskan Orchid reunion pada 2018. Tapi Orchid ada album kan? Ada album, satu album je. Satu album kan? Album je. Masa tu memang awak je penyanyi lah album tu? Bukan, masa tu yang penyanyi dia Carol kan? Carol. Jadi awak masuk untuk cover tapi sibuk-sibuk daripada nak reunion dia jadi reunion. Tak jadilah kan? Daripada situ saya keluarkan single lah daripada album yang kita nak buatkan untuk Orchid sebenarnya 2018. Okay. So kita dah ada 2 lagu sebenarnya, satu lagu baru dan satu lagi lagu lama nak Orchid, iaitu lagu Derita. Okay. Kita buat new version. Jadi tak kesampaian saya cakap dengan Jod, drama Orchid. Kita dah siap lagu. Apa kata kalau lagu ni saya buat solo saja. Saya keluarkan single je. Jadi dah okey. Diorang pun setuju, semua kata betul, semua setuju. Just 2018 saya keluar single lah. Untuk 2 lagu. Lagu apa tu? Iaitu Derita. Dan juga Putri. Okey. Itu dia. Derita dan Putri solo Ellie. Masa tu Ellie sajalah. Ellie saja. Tak ada. Masa tu saya pakai nama Fazli Yusof. Okey, patutlah. Biar orang kan boleh cari kalau nak tahu je. Ada di YouTube ke apa? Tak ada. Ada. Jangan cik Ellie memang tak jumpa. Derita Fazli Aziz ke Putri Fazli Yusof. Pakai Fazli Yusof. Kalau cari Ellie, cari Derita memang tak jumpa lah. Tu dia. Kalau jumpa Ellie pun mungkin ada pun Ellie Aziz. Betul. Ellie Aziz, Ellie Azri kan. Tu dia. Jadi tukar faham semua dah faham Okey. Fazli Yusof, lagu Derita dan juga lagu Putri. Okey, baik. Dan ramai yang tak tahu sebenarnya kan? Ada yang tahu? Ada yang tahu dan ada yang tak tahu. Macam lagu Putri tu, kalau Derita tu ramai dah tahu dah. Yalah, okay. Derita tu tahun 1992. So yang Putri tu ada yang tahu, ada yang tak tahulah. Tu dia Okey, baik. Masa tu dah masuk X-Ray. Okey. Sedar tak suara Ellie ni lain daripada lain? Kita tak sedar, kita rasa biasa je. Tak sedar pun suara tu lain daripada yang lain kan. Just kita rasa belasah je lah. Ada tak orang kata pula suara kau seakan-akan suara orang-orang ni? Ada tak? Tak ada. Tak ada kan? Tak ada. Sebab kata lain lah. Sebab kita tak sedar je lah. Tak sedar. Dan tak ada orang cakap lah. Tapi on je kan? Kita on je lah. Janji jalan kan? Okey, zaman tu panggil zaman rock kapak lah. Yalah, 80, 90 kan? Okey. Tahun bila X-Ray tu ditubuhkan?
Isteri ditubuhkan tahun 1994. 94. Macam saya kata 1994 ditubuhkan. 1995 kita dapat tawaran di Rock Record. Okay. Untuk kita buat album. So kita release 2 tahun selepas tu baru release. So 1997. Oh, ambil masa 2 tahun juga. Kenapa ambil masa lama tu? Masa tu kegawatan ekonomi. Kegawatan Dan tu kegawatan ekonomi. Oh, Jadi dah kita gawat dah terpaksa, tu. Anjakkan 2 tahun. Kegawatan ekonomi gawat tu kan, dalam bahasa Malaysia kita ada masalah lah. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia gawat tu lain kan. Dia macam gawat tu macam kekacauan. Kan? Gawat ni. Bisa gawat kan? Jadi bezanya. Dia tadi sebelum kita ada podcast kan. Beza bahasa. Tu dia Jadi ada banyak cerita nanti. Okay? Baik. Zaman Rock Kapak. Selepas 2 tahun, album tu meletup tak? Kita sempat buat satu album je. Satu album lah? Actually satu album. Satu album. Berapa lagu ada? Ada 10 lagu. Dalam banyak-banyak lagu yang meletup, ada satu lagu tu kan? Lagu apa? Okay, tahun 1997, Mekar di Jiwa ni tak popular pun. 1997 kita Rock Record je lebihkan promo untuk Sungguh Tak Kusangka dengan Selawat Kasih. So yang paling orang kenal Isteri adalah Sungguh Tak Kusangka. Sungguh Tak Kusangka. Jadi masa tu dah mula 1997 ada banyak-banyak show. Masa tu kegawatan ekonomi, jadi kita cuma dapat buat dalam satu show je. Satu show je? Satu show je. Oh. Jadi tapi peminat macam mana sambutan? Alhamdulillah lah. Tapi di Facebook lah ada semua? Banyak juga. Banyak juga. Jadi masa tu dengan kegawatan ekonomi memang tak bergerak sangat lah. Tak bergerak. Tak ada orang kata. Kita buat situ, lepas tu Isteri dah habis kontrak. So bila dah habis kontrak, semua buat haluan sendiri lah. Sehinggalah penghujung 2020, masa PKP tu. Okay. Barulah lagu tu viral. Lama 1997? 2020. Lama tu. Lama. Bila viral tu yang baru. Tapi kita buat reunion ni sebelum lagu tu viral. Kita reunion ni 2020. Okay. Nama Isteri juga? Nama Isteri dulu X Sengkang Ray. So yang terbaru ni X Ray. Terus je Isteri Jadi jangan tak ada yang confuse kat situ lah. Tak ada. Ahli-ahli kumpulan berapa orang? Kita 4 orang. 4 orang. Sama nama diorang tu? Bagilah nama diorang dulu. Sebutlah. Kesian diorang. Masa zaman saya dulu. Saya bagi vokalis. Tu basis kita punya ketua kumpulan Zam. Bud sebagai drama. Sekarang dengan Black Sheep. Lepas tu Hafiz. Dan juga seorang lagi nama saya ingat lupa lah. Ingat lupa. Patut umur juga ke? Patut usia lah kita. Patut usia kan? Kita dah lupa. Macam An sorry lah. Apa Pijal? Pijal seorang lagi. Afizal Pijal. Afizal. Bila panggil Pijal. Pijal je kita panggil. Pijal. Memanja lah tu kan? Manja lah. Okey, itu kan antara ahli kumpulan dia. Jadi dalam ramai-ramai ahli kumpulan tu, bila dah ramai sangat ni, orang kata banyak macam kepala yang ada. Betul tak? Bila dengan kegawatan ekonomi, lepas tu cuba buat reunion menubuhkan kembali dengan yang baru, ada tak timbul masalah salah faham antara ahli-ahli kumpulan dengan member-member lain tu? Kalau kita tengok kebanyakan band-band ni mesti ada salah faham dia. Untuk salah faham tu normal lah. Setiap band mesti ada. Orang kata gaduh-gaduh kecil-kecil je lah kan. Gaduh-gaduh manja. Gaduh-gaduh manja. Cakar-cakar. Ni tak sampai cakar lagi. Tak sampai cakar lagi. Just gaduh-gaduh manja je lah. Okay, jadi adakah disebabkan dengan kegawatan ekonomi ataupun lain-lain? Tak ada. Cuma dengan kejaya je. Jadi macam saya tinggalkan Isteri pun sebab atas kejaya saya. Dan yang lain pun tinggalkan Isteri pun semua atas kejaya seorang-seorang lah. Okay. Tapi Isteri masih ada lagi. Masih ada lagi Cuma anggota dia lain lah. Lain-lain.
Jadi kalau semua dah berumah tangga lah kan? Semua dah berumah tangga. Jadi kalau nak buat panggilan untuk show memang tak dapat lah ke apa macam mana? Kalau untuk Kalau S3, full band, kalau full band. full band untuk S3 masih boleh lagi, tapi bukan saya vokalis lah. Cuma ada vokalis baru lah. Oh, Vokalis okey. baru. Nanti kenapa tak boleh nak bersama dengan S3? Kenapa tak boleh sama dengan S3 Oi, itu soalan panas tu. Isu kita tunggu apa soalan dia. Kan? Kenapa tak boleh dengan S3 kan? Orang kata dah sampai waktunya lah. Dah sampai waktunya. Saya gerak tempat lain pula. Gerak tempat lain. Okey. Jadi tak boleh nak cerita lah. Ini kita selamba yang nak cerita, ada masalah ke kan? Ada sampai waktunya sebenarnya. Dah sampai waktu. Dah sampai waktu dia. Okey. Baiklah. Jadi sebagai penyanyi rockstar lah kan? Tak ada rockstar kan? Kata rockstar pun rock bulan lah. Okey. Kita terima. Okay. Kan? Rockstar tu bintang kan? Kalau Sepihan dia tak bintang. Dah marah. Okey, baik. Ramai nampak penyanyi rock ni glamour. Sebagai penyanyi rock ni glamour. Tapi sebenarnya ada tak yang orang tak tahu di sebalik glamour tu? Perkara-perkara yang di sebalik glamour. Ada lah. Ada yang tak tahu. Cuba cerita sikit. Saya lah. Contoh hilang arah ke apa ke. Saya ada fasa-fasa dia. Lepas pada tu saya lebih pada kata tak ada nak menyanyi lagi kan. Lepas tu bila tu tak ada menyanyi tu? Dah masa lepas? Lama. Okay. Lama sangat-sangat. Bila kita on balik masa tu 2000 berapa saya ingat lupa. Saya join dengan UKIS. Okay. Saya join dengan UKIS. Start daripada tu yang kita start balik. Tahun bila tu join UKIS? Tak ingat dah. Selepas Amir juga lah. Selepas Amir lah. Okay, tadi ada sebut Lemon Tea, Acid, Lemon Tea. Cerita siapa, macam mana adanya Lemon Tea, macam mana je Acid? Lemon Tea ni saya dengan Lemon Tea ni masih baru lagi. Dengan Lemon Tea ni saya masih baru lagi, ganti Amir kan. So masa saya dengan Lemon Tea tu saya masih lagi dengan kumpulan Acid. Okay. Saya masuk Acid barulah Lemon Tea offer saya bersama dia kan. Jadi macam saya kata boleh je, tak ada masalah. Sebab kita pun tak ada terikat dengan syarikat-syarikat rakaman, kontrak dengan mana-mana syarikat rakaman. Jadi untuk show tu mungkin kita akan orang kata bagi-bagilah. Kita akan bagi-bagi. Okay. Ramai juga tak tahu usia. Usia. Kalau orang perempuan ni sebab pasal usia sensitif. Lelaki tak ada hal. Kan? Dah berumah tangga. Rumah tangga dah. Dah berumah tangga? Rumah tangga dah. Okey. Berapa orang cahaya mata yang ada? Ada 4 cahaya mata. 3 lelaki, seorang perempuan. 3 lelaki, seorang perempuan. Okey. Bila menjadi seorang artis, penerimaan isteri tu, berumah tangga tu selepas jadi penyanyi atau sebelum? Selepas. Sebab jadi macam mana bila sambutan ataupun galakan, ada pasal galakan ke isteri tu, jadi penyanyi abang glamour nanti orang lupakan saya ke apa ke kan, orang dah glamour tinggal saya lah ke apa. Masa ni rumah saya tak ada apa lah. Tak ada apa Dia just orang kata support. Alhamdulillah, semua okey. Tak ada apa-apa isu. Tak ada. Cemburu ke apa ke? Cemburu tu rasanya setiap isteri mesti ada perasaan cemburu. Kan, untuk suami kalau sekiranya ada show, lepas pada show tu kan ada peminat nak bergambar lah kan. Tu perasaan cemburu tu orang kata tak lari lah. Kan, cuma kita elakkanlah daripada apa benda-benda yang kata lebih. Lebih daripada elakkan cara macam mana tu? Ada penyanyi atas pentas tak pakai topeng, tu pun pakai topeng. Penyanyi tak ada masalah. Tak kenal. Penyanyi tu tak ada masalah. Cuma kita macam dari segi pergaulan je lah. Pergaulan je. Yang bawa lah. Okey. Baik, jadi apa ni, pernah tak rasa masa tengah penyanyi tu, jadi saat yang ada masalah PKP sebagainya kan, lepas tu senyap beberapa tahun kan, pernah tak rasa macam hilang arah ke seorang kerja ke apa ke? Masa PKP tu
Tentang pekerjaan apa semua. Kita Ada pekerjaan sampingan ni? ada masa PKP tu saya basking. Basking, Sebelum PKP pun saya dah basking dah. So masa PKP tu kita masih basking dan saya buat repair handphone lagi. Oh, pakai repair handphone juga ni. Nak repair boleh call. Okay. Macam itulah. Bila kita dah habis PKP, kita dah start ada show. So basking tu saya pun dah makin kurang. Tapi masih lagi basking. Dengan geng-geng saya lah. Jadi dengan keadaan, dengan ekonomi tak menentu apa semua, masa tu apa keadaan, macam mana? Memanglah nak katakan masa PKP tu, nak kata semua orang struggle lah masa time tu. Kan, semua orang struggle dengan kita nak cari mana nak cari kita punya sumber, orang kata sumber kewangan kita kan. Cuma kita pandai lah. Kita pandai cara macam mana kita nak uruskan dan macam mana cari sumber kewangan kita. Baik. Dalam kehidupan sebagai seorang artis, penyanyi dan semua kan, apa pula kenangan atau kenangan yang lawak, kenangan tu kan? Bukan. Okey. Yang kelakar lah, pernah berlaku show tak jadi ke? Kan? Apa dia pergi show kan, janji tiket jual apa semua, tapi pergi show tengok depan 2 orang je. Itu banyak kali dah tu. Macam mana cerita sikit? Yang benda-benda tu kan. 2 orang je ada depan. Kita banyak. Ada. Tu cerita sikit. Ada juga. Kat mana berlakunya? Kenangan yang manis ke pahit ni? Yang kelakar lah, manis pahit semua campur sekali. Kelakar je. Show dekat Negeri Sembilan tak silap. Kat Palung. Kita target ramai. Kali yang datang ada dalam 5-6 orang je. Nak tak nak kena layan je lah. kita layan. Sampailah lagu ke-4. Kan nyanyi berapa lagu? Saya nyanyi masa tu 8. 8 lagu? 8 lagu. Kita nak settlekan dalam 1 jam atau 1 jam setengah macam tu kan. So sampai lagu ke-4 tu, daripada 7 orang, tinggallah 2 orang. Nak tak nak, kita layan je lah. Kita hiburkan je lah. Apa yang 2 orang tu boleh buat? Dia duduk tengok lah. Macam tu je lah. Dia tengok kita tengok dia tengok dia, tengok dia. Nak bagi soalan pun serba salah. Macam mana jadi macam tu? Macam mana jadi tu? Kita tak boleh nak salahkan organizer. Kadang-kadang mungkin waktu yang dia buat tu, dia panggil saya tu mungkin time tu ada bola ke. Ataupun dengan tempat-tempat kawasan tu mungkin ada lagi yang karnival yang lain. Itu karnival ke macam? Karnival tu ramai dia datang? Tak ramai juga? Tak ramai karnival tu. Tu dah macam saya cakap, kalau yang lalu-lalang tu adalah dalam 30-40 orang lah. Yang singgah tengok show 2 orang? Yang singgah tengok show tu 7 orang je. Apa pasal lah? Tak tahu. Tak tahu lah sebab tu kan. Mungkin sebabkan pengunjung tu. Tapi pelik kan? 2 orang ni macam tak berminat dengan show yang dah datang tu kan. Tapi nak dengar. Masa tu kan, yang baru-baru ni kan, baru tak barulah, dalam tahun lepas macam tu lah. So kita kan dah ada dengan TT semua kan. So mungkin dia dah tengok saya dekat TT ke ataupun tempat-tempat lain. Jadi tak apa, nanti kita boleh tengok lain. Kita tengok next macam tu lah. Tak apa. Baik, ada banyak lagi ni soalan. Ada banyak lagi jawapan kita nak tahu. Ada banyak lagi cerita yang kita lebih ketahui kan bersama dengan Ellie X-Ray, Exit, Lemon Tea, Orchid. Banyak ni kan. Jadi kita kembali untuk segmen ini dalam part 2 di Nada dan Nostalgia yang dibawa untuk anda semua oleh Transtalk Kreatif Serbahat bersama dengan branding partner Nine Flags. Bentar lagi. Kembali kita di part 2 bahagian kedua dalam Nada dan Nostalgia, dibawa untuk anda semua oleh Transtalk Kreatif Serbahat bersama dengan branding partner Nine Flags. Bersama dengan KZ, masih lagi dengan saya lah kan, dan bersama dengan tetamu saya Ellie. Ellie Orchid, Ellie X-Ray, Ellie Exit.
Ellie Lemon Tea. Banyak sangat. Kan? Okey. Banyak sangat. Ellie soya belum lagi masuk. Belum lagi. InsyaAllah. Lepas lemon tea dah masam-masam kena soya lemak-lemak soya bean pula. InsyaAllah. Okay, Ellie Exit. Sekarang ni kena dua Ellie Exit. Daripada Exit pergi Exit. Macam mana? Exit ni mana satu lah tu? Band mana lah tu? Exit ni sebenarnya adalah geng-geng saya basking dulu. Oh, okay. Di mana basking? Saya merata di Dagang Avenue, di Taman Melati kan. Lepas tu dan Exit ni juga anggota Exit ni adalah daripada kumpulan Sera. Oh. Di Badai Asmara. Badai Asmara. Dia seluruh ahli. Seluruh ahli Exit. Jadi bila saya masuk tukarkan Sera, tukarkan kepada Exit. Oh. Terbabit juga dengan Badai Asmara juga lah tu. Ya, betul. Okay. Tapi bukan penyanyi lah kan, dia orang lain lah. Bukan. Penyanyi dia Oi. Okay, baik. Dan ada sebut lemon tea. Macam mana boleh masuk dalam lemon tea dengan siapa tu? Koji. Okay. Bila tu, tahun bila tu? Koji ni amat peminat lemon tea ni. Dia offer saya, panggil saya masa tu. Okay. Tanya macam mana. Lepas tu saya cakap, saya masa tu dengan X-ray lagi. Okay. Saya masih dah 2022. Saya masih dengan X-ray lagi. So lepas dia panggil tu, saya cakap, malah tak boleh nak join. Saya nak kena concentrate dekat X-ray tu kan. Lepas tu saya pun lupakan lemon tea, lupakan Koji kan. Okay. Bila saya keluar daripada X-ray, saya jumpa geng-geng lama saya tu. Lemon tea? Tak, Acid. Okay. Jumpa geng-geng tu, dia kata, Lee, kita buat team lah, kita buat grup lah. Grup apa nak buat? Kita buatlah grup kata untuk, dia kata aku nak sangat buat grup dengan kau. Sebab untuk pengetahuan semua, Acid punya gitaris ni dia mengidap penyakit kanser informa tahap 4 stage 4 lah. Okay. So sebelum dia pergi tu, dia nak sangat buat dengan saya kan. So kita pun rasa macam bersalah. Jadi kita tunai lah KK dan kita buat lah. Ada buat album tak? Ada buat album. Dengan Acid? Dengan Acid. Lagu dalam album? Memori Cinta. Memori Cinta. Yes. Apa ni, tahun? 2023. Baru lagi lah, dalam 3 tahun lepas. Meletup di mana? YouTube? Lagu tu dah banyak dah. Dekat YouTube, dekat TikTok pun dah banyak yang buat VTT. Hantar radio? Radio kita dah hantar. Macam mana sambutan di radio? Itu penting juga radio. Itulah macam saya nak katakan sambutan yang kata merangsangkan pun kita tak tahu sebab kita dah jarang dengar radio. Kan. Dah jarang, tapi tak ada nak push ke, ada dengar panggilan ke apa daripada radio untuk interview pasal lagu-lagu tu. Ini nak kena tahu juga ni, takkan radio tak panggil. Sebab saya pun dah DJ radio pun. Kan, nak kena tahu juga. Pada 2023 saya dah pada radio dah pun. Itu lagi dekat Molek FM. Okay. Molek FM ada panggil untuk promo Acid. Kita pun pergi. Satu tu je rasanya dengan ni ada juga panggil National FM. National FM ada. Dan JJ ada telefon. Ada mesej Jamal Ludin. Kau sebut JJ terkejut aku. JJ mesej bila sebutlah Jamal Ludin kan. Cuma kita nak pergi ke situ tu untuk satu grup tu tak ada. Sebab semua ada kerjaya masing-masing. Untuk sini semua ada kerjaya. Cuma saya seorang je lah yang free tu kan. Bila saya nak katakan bila diorang minta untuk satu grup yang pergi, susah sikit. Yang tu kita tangguh. Jadi kita tak boleh lah untuk pergi ke sana. InsyaAllah kalau misalnya semua dah ready, barulah kita pergi. Itu lagu yang terbaru lah. Lagu terbaru dan lagu yang terakhir. Ada tak lagu selepas pada tu? Tak ada lagi. Tak ada lagi? Apa tajuk tadi? Memori Cinta. Mungkin ada yang mungkin terlepas dengar apa semua kan. Kita nak minta janjikan lagu tu sikit. Sekejap lagi. Itu lagu Memori Cinta. Memori Cinta. Dan juga lagu yang tadi cakap tiba-tiba je meletup balik. Kan? Dah berapa tahun tiba-tiba meletup tu? Berapa tahun tu?
97, Aha. 2020. That mean dalam 13 tahun. 13 tahun kan? 13 Lama tu. Kan? 1997. 1997 ada masuk radio tak lepas tu? 2007, 2017. 23 tahun. 23 tahun kan? 23 tahun. 1997. Lagu tu 23 tahun. 23 tahun kan dia. 23 tahun. Tak meletup Tak meletup masa Tak tu meletup? tak meletup. Dia meletup tu sebabkan TikTok kan. TikTok tu ada budak tu naik motor. Dia punya background pakai lagu Mekadi Jiwa. Tu dia kan. Ingat tak siapa budak yang kita pun tak dapat nak kesan mana budak mana yang buat video kan? Kita pun tak dapat kesan. Tapi ucap terima kasih lah pada dia kan. Kan? Tanpa dia lah kita pun tak tahu lagu tu boleh orang suka kan. Yang kita tahu actually sungguh tak kusangka je. Betul. Ada sebenarnya dengan lagu Mekadi Jiwa ni dengan kumpulan X-Ray. Kalau dengan Orchid? Dengan Orchid lagu Derita, Wasilah Kasih. Ada dua lagu kan? Wasilah Kasih kan? Ada masa saya di radio dulu. Ada yang minta Wasilah Kasih. Okey. Derita jarang. Itu lagu solo Fazli Yusof. Tapi Derita tu yang menaikkan nama kumpulan Orchid adalah Derita. Derita kan? Itu dia. Tapi Wasilah Kasih yang banyak minta pula. Oh ya. Dia Wasilah Kasih. Kita Wasilah Kasih. Okey. Yang berdua tu Derita lah. Kan? Okey, masa tu saya di KLFM. Aduh, cuma satu CD. Okey. Kan? Dia. Okey. Baik. Lagu Mekadi Jiwa yang lagu yang fenomena dia ni lambat letup ni. Kan lambat letup. Pelik tau kan. Orang buat lagu satu tahun dua dah meletup. Satu tahun lebih dah ambil lama rasa 23 tahun. Kan? Lebih dahsyat daripada Syaitan Munafik. Syaitan Munafik baru 10 tahun kan? Itu filem. Ini 23 tahun. Baru nak meletup. Okey, jadi ia menjadi satu lagu fenomena yang berkumandang sekarang ni meletup disebabkan salah seorang pengguna TikTok, TikTok. Ada cerita tak di sebalik lagu ni selain daripada 23 tahun terbeku ni? Tak ada cerita. Memang tak cerita macam tu. Siapa cerita lagu tu? Awang BPR. Awang BPR. Itu kalau saya cerita pasal Awang BPR ni dia pelik sikit. Kita pun tak sangka lagu tu meletup kan. Kita pun tak tahu. Tiba-tiba ada pula. Sebab pasal nama Awang BPR ni, apa yang Eli boleh cerita sikit pasal Awang BPR? Siapa dia sebenarnya? Orang tak tahu Awang BPR dia pemain gitar BPR, Bumi Putra Rockers. Tapi di sebalik tu, Awang BPR ni hebat mana orang dia? Dia pengasas untuk kumpulan Orchid. Tengok kan baru keluar cerita. Dan dia juga penerbit untuk kumpulan Orchid. Tu dia. Dan dia sebagai seorang pemain gitar yang cukup hebat juga. Betul. Kan? Dia sebab dia mencipta lagu, dia boleh main gitar dengan bagus, mencipta lagu dan juga dia banyak share seni seorang sebenarnya kan. Ya. Banyak orang tak tahu cerita dia. Saya tahu. Tapi kita kemudian satu hari nanti kalau ada kesempatan kita akan podcast dengan dia, kita cerita habis-habisan ni. Okey, baik. Tentang itu tentang lagu Mekadi Jiwa. Jadi sekarang ni ada orang minta lah kan. Cuba nyanyi sikit lagu Mekadi Jiwa. Lagu Mekadi Jiwa. Kita ambil chorus lah. Lagu 23 tahun terbeku ni. Ambil chorus lah. Ambil chorus. Feel. Lu feel dulu. Lama telah ku idamkan mentari cinta di gerhanaku, pasti mampu menjulang kasih di terminal rindu. Itu dia. Telan mikrofon. Okey, itu dia Mekadi Jiwa. Setelah 23 tahun baru-baru ni meletup kan. Kalau itu pun disebabkan TT jugalah sebabkan influencer tu gunakan Okey, dan ada lagu-lagu yang mungkin saya katakan tadi yang orang jarang dengar. Jarang dengar. Fazli Yusof punya lagu. Bukan Eli punya lagu, penyanyi Fazli Yusof masa tu. Mana yang single tu lah. Lagu apa tadi tu? Derita. Putri dengan Derita dan lagu terakhir tadi. Ini kena bagi sikit-sikit lah boleh. Biar orang boleh cari. Kalau lagu Putri tu ciptaan daripada Ahmad OKU.
Siapa? Amut. Amut. OKU. OKU? Memang dia OKU? Dia memang OKU. Dia OKU apa? Dia accident kemalangan dia sebelah. Oh, Dia okey. tak boleh nak angkat tangan dia. Okey. Tapi dia masih boleh jalan lah. Cuma dia tangan je lah tak kuat. Lagu tu Putri. Putri, dengarkanlah sayang, lagu ini khas untukmu. Percayalah, oh kekasih, tak pernah ku menduakanmu. Wah, lagu tu untuk itu orang Putri. yang setia lah. Ya. Bukan orang yang curang Tak lah. pernah, tak pernah. Tak pernah. Sangat betul-betulkan dia. Okey. Dan lagu yang satu lagi tu? Okey, lagu ni adalah lagu tahun 1992. Okey. Lagu Derita Mengisahkan Penderaan Kanak-kanak. So lagu ni yang menaikkan ke Pulau Kid. Dalam album single saya. So kita buat new version iaitu Derita. Lagu tu macam ni bentuk dia. Buka mata dan lihatlah insan kecil yang tak berdosa. Jadi mainan dan hinaan semua. Manusia tiada berpedoman. Itu dia. Okey. 3 buah lagu. Ini 2 buah lagu, jangan cari atas nama Ellie, tak jumpa. Cari Fazli Yusof. Fazli Yusof. Bukan Chef Fazli tau. Fazli Yusof. Chef Fazli dapat masak. Fazli Yusof, okey? Itu dia. Putri dan juga Derita new version. Itu new version lah. New version Dan ada satu lagi lagu bersama, lagu terakhir tadi tu. Bersama dengan Acid. Dengan Lemon Tea tak ada lagu kan? Tak sempat Tak sempat. Okey, dengan Acid. Lagu apa tadi tu? Memori Cinta. Memori Cinta. Ini pun jarang-jarang aku dengar, betul tak? Ya. Kan? Nyanyi lah sikit. Kisah cinta pertama sungguh meruntun jiwa. Saat engkau di sini, kaulah bidadari. Kita sering merindu, penuh rasa cemburu. Itu maknanya kita di alam bercinta. Wah, tu dia. Kan? Kalau 4 lagu ni, kan? Dalam 4 lagu ni, yang mana paling dekat? Yang 4 lagu ni orang kata yang paling menjiwai. Memori Cinta lah. Memori Cinta Memori Cinta lah. Kenapa Memori Cinta? Sebab Memori Cinta ni sebenarnya dia punya aura dia tu lain sikit. Untuk kita nak menyanyikan benda tu kan, dia punya feel dia lain. Feel dia lain. Memori Cinta. Maksud feel tu macam mana? Adakah dia ni ada kenangan di sebalik lagu tu? Kenangan ataupun tu adalah sikit-sikit lah. Ada sikit-sikit. Omar tak marah ke? Omar tak marah ke? Kita biarkan dia. Biarkan dia. Okay, tak apa. Ya, dia pun dah faham. Okey, tu dia. Baik. Sekarang ni bila zaman dah berubah dah semua dah kan. Untuk generasi baru ni, okey. Ada TikTok. Kita berterima kasih pada yang ada semua tu. Yalah, kan. Jadi kita dengan lagu baru Planet Acid ni yang jarang dengar. Jadi kemungkinan jugalah dengan adanya platform macam ni bersama Transtalk TV, orang mula mengenali balik kan. Nanti mesti insyaAllah ada orang panggil untuk buat show kan. Dengan dia minta lagu-lagu yang pernah popular ni, pernah jadi. Ada orang minta lagu-lagu sedap dengar abang. Daripada dua orang yang tinggal tu, tambah jadi 2,000 orang show. InsyaAllah. Mana dah tahu kan. Yang 2 orang datang balik cari tu. 2 orang datang balik. Yang 7 Walid pun datang balik. Kan? InsyaAllah. Itulah dia. Jadi banyak lagi perkara kita nak bincang, tapi waktu agak terhad juga kan. Jadi tak apa, kita boleh selagi waktu masih ada ni kan, kita nak bincang. Jadi bila naik pentas nyanyi lagu-lagu apa yang selalu dinyanyikan? Setiap kali saya punya show, saya akan menyanyikan lagu-lagu yang saya pernah join. Okey. Lagu 4 lagu ni pernah buat tak? Ya, saya akan buat lagu daripada UKIS, daripada kumpulan Diamond Tea, daripada Acid dan juga Orchid. Jadi lagu Memori Cinta ada bawa? Ada bawa. Mekadi Jiwa, Putri, Derita, semua dia bawa.
Okay, jadi ada tak buat live di TikTok janji lagu tersebut? Jarang lah saya buat sekarang. Ha. Dulu rajin lah, tapi sekarang dah orang kata nak buat tu kita masa lah. Yeah. Masa. Bukan macam An ke? Fatusia malas nak buat. Minta maaf ya An Kuda-kuda An yang marah An. Oh brother. Tak apa, dia steady. Dia steady kan? Steady. Okay. Dia buat fatusia tu Yeah. kan. Fatusia juga masa lah. Masa. Untuk kita nak buat benda tu kan, tak ada masa nak buat. Bila nyanyi lagu tu, perasaan tu macam mana? Nyanyi Adakah bila nyanyi yang lagu, mana-mana lagu tu, perasaan tu rasa macam mana? Bila kita nyanyi lagu-lagu tu kan, kita masih macam ni buat kenangan lagu ni. Ni time ni aku tengah buat apa time ni. Kita mesti teringat balik tau. Okay. Lagu ni kita lama aku rekod lagu ni. Ni tu punya rasa lain macam. Bila kita nyanyi balik kan, kita mesti ingat balik kenangan-kenangan kita yang dulu kan. Okay. Dan bila menyanyi, sebab pasal menyanyi kan, berapa jauh persembahan yang pernah diadakan? Sejauh mana? Sampai mana? Saya kebanyakannya Semenanjung lah. Semenanjung. Cuma yang terbaru ni, pada 30 hari bulan ni, saya berada di Lundu, Sarawak. Sarawak Ya. Atas panggilan siapa tu? Saya pun tak ingat siapa yang tak ingat. Banyak offer ni. Banyak. InsyaAllah banyak. Banyak. Masa ni Alhamdulillah. Sampai tak ingat Masa ni Alhamdulillah. Okay, dengar tu. Sampai orang kata mungkin ada yang kenal, ada tak kenal. Siapa? Mesti dah abang yang tanya siapa ni. Biasa komen tu kan. Komen tak keluar siapa ni. Siapa ni kan. Dia akan tahu sekiranya datang saya punya show. Dia akan tahu. Jadi orang Sarawak jangan lupa pada 30 hari bulan 30 bulan April ni. Hujung bulan ni je kan. Yang sebelum-sebelum ni juga ramai banyak juga pergi kat show apa semua. Selalunya diorang panggil atas tiket apa tu? Untuk kita punya ni lah, persembahan kita, show kita untuk dalam masa dalam 1 jam. Untuk kita perform dekat dia punya carnival. Main carnival Carnival. So Iwo memang dah panggil semua. Alhamdulillah rezeki InsyaAllah. sampai Sarawak tu. 30 ni saya dekat situ. Dan 5 hari bulan nanti saya berada di Sabah tak? Sabah? Sebenarnya saya dengan mana ada Anwis, ada saya. Ada saya, ada Anwis. So kita berdua ni selalulah. Baik. Maklumlah, orang yang kacak memang selalu macam tu. Wah, okay, itu dia. Okay. Jadi kalau di Sarawak ni kami kita lah. Kami kita. Okay. Tapi Sarawak ni, Sabah ni kena hati-hati. Ya. Sebab sana comel-comel. Comel kan. Itu kalau nak sebut macam Sarawak tu mungkin kita boleh sebut, tapi kalau untuk Sabah tu kita tak boleh sebut. Sebab isteri-isteri tak boleh ikut. Isteri tak boleh ikut tapi awak tak ada isteri, awak ada isteri. Kena ikut. Dan tak boleh isteri. Yang isteri boleh ikut. Jadi saya cover. Cover balik. Okay, baik. Itu lagu-lagu. Jadi untuk generasi baru ni lah kan. Untuk generasi baru yang nak jadi artis, yang sangat jadi penyanyi kan. Kalau daripada zaman dulu, zaman baru menyanyi dekat carnival, funfair. Ada sempat masuk funfair tak? Tak sempat. Funfair tak ada lah. Zaman 90 tak funfair tak banyak lah kan. Banyak carnival, bentukan carnival. Bentukan kepada carnival. Jadi masa ni memang lama carnival Ya, betul. Cuma dah mencari peluang-peluang untuk ikut kan. Betul. Jadi okey. Jadi di situ kan mungkin kita boleh relatekan sekali, kita gabungkan sekali dengan disiplin. Okey, untuk penyanyi-penyanyi yang nak jadi budak-budak muda yang jadi penyanyi ni. Okay. Sebagai seorang yang berada lama dalam industri berpuluh tahun kan. Daripada zaman Orchid kan, X-ray apa semua turun kan, keadaan ekonomi apa semua, dengan adanya masalah PKP, COVID tu bila jatuh nak naik balik bukan senang kan. Nak buat album lagu tu pun sampai terbengkalai pun ada, betul?
tersandung lagu dah buat tak naik tak popular ni, lagu tak pergi dah 23 tahun ni. Mana lagu aku kan? Baru keluar Baru keluar. Kan? Rasa kecewa tak? Dan masa tu kita nak rasa kecewa tu mustahil lah kata tak ada. Kan? Kita just terserah lah. Kan? Kita berserah kepada Allah kan. Tak sangka akhirnya ada juga tu meletup. Baru nak rasa lagu aku naik sebenarnya kan. Radio pun dah start pasang. Kita belum pasang radio pun yalah, radio swasta, radio kerajaan semua pasang lagu tu kan. Okey. Jadi sebagai orang yang pernah berada dalam industri dan masih lagi biar dalam industri ni kan, dah rasa susah senang tu apa semua kan. Cuma satu je kita nak tanya juga kan, kepada nasihat kepada Eli lah sini, kepada yang baru-baru nak jadi penyanyi ni. Nasihat saya untuk yang baru-baru ni lah. Dia sebenarnya nak jadi penyanyi ni boleh. Siapa-siapa boleh jadi penyanyi. Untuk menjadi penghibur tu susah. So kalau untuk nak jadi penghibur tu, first ni kita kena kata disiplin lah. Disiplin on time. Masa kita kena jaga. Lepas tu kalau sekiranya kalau boleh biar yang berbakat lah. Saya tak nak sekarang ni kan ada yang asal boleh je, okay, aku boleh on je, buat je single, bayar sikit pun jadi artis. Sebab benda ni sebenarnya susah sebenarnya. Kita nak naikkan industri kita dulu kan. Nak orang kata nak gelarkan penghibur tu susah. Bila dah ada, bila contohlah sekiranya dah jadi artis, ada syarikat rakaman yang dah offer korang. So bila yang dah offer korang, buatlah yang terbaik. Orang kata paling penting sekali disiplin lah. Okey. Dan nak jadi artis dan penyanyi ni apa perbezaan menyanyi di rumah, menyanyi di karaoke, pusat-pusat karaoke memang sedap dengar apa semua. Menyanyi dengan band kan, di live kan, dan menyanyi di dalam studio rakaman. Untuk saya lah perbezaan dia dekat rumah tu kita santai je kan, kita sambil baring pun kita boleh menyanyi macam tu kan. So kalau kat karaoke tu kita tak adalah orang kata nak bersungguh-sungguh kan. Macam dia sama perbezaan dia dengan rumah tu, orang kata lebih kurang sama je sebenarnya kan. So bila kita dekat show lah, kita lain. Kita dah dibayar. Kita dibayar, maknanya kita bekerja dengan orang kata event organizer tu. So bila dah dibayar, kita kena orang kata buat yang terbaik lah. So kita buat yang terbaik, kita menyanyi pun, cara kita menyanyi pun lain, dan juga penampilan kita pun dah lain. Tak macam yang mana korang tengok kita nyanyi dekat karaoke, dekat TikTok, dekat rumah, beza lah. Dengan korang tengok kita orang depan-depan atas stage. Alright. Beza kan? Dan menyanyi dalam studio rakaman. Okey, baik. Ini persoalan dia, menyanyi dalam studio rakaman ni adalah lagu baru. Nak menyanyi lagu yang belum pernah dinyanyikan. Bagaimana perasaannya? Boleh tak boleh nyanyi? Berapa lama menyanyi satu lagu tu? Berapa jam? Berapa minit? Berapa jam? Berapa hari? Ada juga yang macam saya ni. Okey, lagu pertama yang dirakamkan? Lagu pertama lama. Sebab kita nak kata nak menghafal dia punya tempo. Dan nak orang kata kita nak, sebelum kita nak nyanyi tu, nak kita hafal tu, sebenarnya kita kena faham. Kena faham lagu apa yang kita nak nyanyi, lirik, setiap lirik kita kena tahu. Itu sebab saya tanya kepada yang baru nak jadi penyanyi, dia menyanyi lagu orang, dia nyanyi lagu, dia boleh nyanyi lagu suara Jamal ke, suara Afi ke, suara Datuk Siti ke, boleh nyanyi. Okey, cantik dia nyanyi lagu orang, lagu masing-masing lagu penyanyi yang di kegemaran dia. Tapi bila ada komposer bagi dia satu lagu, satu lirik, kau dengar muzik ni, cara nyanyi lagu komposer takkan dia bagi cara betul-betul. Kau nyanyi macam na kan. Dia macam saya nyanyi? kata, macam saya kata, benda tu boleh tak? Orang kata kita kena hadam betul-betul. Kita kena hayati dia punya setiap tempo, kita kena hafal dia punya lirik dia, kita kena faham apa jalan cerita dia semua. Baru orang kata kita ada dapat feel, aura tu, jiwa tu ada tau. Dan kalau misalnya kita tak ada benda tu, kita just tu macam saya katalah,
beza antara penyanyi dan penghibur. Okey. Dekat situ beza. Beza je Penyanyi macam awak katalah, penyanyi kau bagi lagu, okey kita nyanyi. Penghibur ni lain. Penghibur ni dia seperti penyanyi, cuma dia ada, orang kata, dia ada feel dia something yang susah kita nak dapatkan supaya kita nak sampaikan kepada orang-orang kat luar sana tu kan. Yang mendengar tu. Jadi macam Ellie sendiri nyanyikan lagu yang pertama untuk dinyanyikan. Nak merakamkan lagu tu ambil susah. masa. Lama sebenarnya. Cakap tu berapa lama? Untuk menghafal sahaja 4 bulan lebih, 5 bulan. 4 bulan nak hafal lagu tu. Dah dapatkan feel 4 bulan. 4 bulan lebih. Dah hafal apa semua. Dengan muzik yang kita dengar kan. Belum masuk di studio lagi ni. Belum masuk. Nak bagi mood tu ada satu lagu 4 bulan. Daripada kita bila kita dah hafal, kita nak pergi ke studio tu, nak masuk ke rekaman tu pun makan masa juga. Sekarang kita tengok kita hari tekak aku tak apa elok lah. Tak boleh pergi. Jangan pergi dulu. Dia tak ada mood lah. Tak payah pergi dulu. Sampai dah orang kata sampai waktu. Okay, semua dah ada, semua dah ready. So kita telefon, okay jom kita rekod. Itulah. Pernah kena marah dimaki ke apa ke? Ni tak ada lagi lah. Tak ada lagi Tak ada lagi lah. Okay, jadi sebab saya seorang yang baik. Baiklah, tahulah awak tu baik. Nak memaki orang tu tak ada. Dimaki orang. Kau nyanyi macam hauk orang kan. Kau balik. Tak ada masa tak ni. ada, Masa ni belum pernah lagi lah. Orang kata maki tu tak adalah macam orang kata marah-marah sikit tu adalah. Marah-marah manja. Marah-marah manja lah kan. Just macam tu adalah. Sikit dia kata macam contoh ini tak sedap lah kau ubah sikit. Boleh. Bila kita dah ubah, tak habis kau ambil lain. Tu balik. Jadi bila kita sebenarnya benda tu yang buat kita makan masa lama. Itulah dia sebenarnya. Dia beza autotune dengan analog. Okey, tu dia. Zaman awak zaman analog. Beza dia Jadi macam dah beberapa episod saya dah interview di awak ni baru yang ketiga dia kan. Jadi ramai cakap kan kalau zaman analog ni memang full blast kata betul-betul punya kan. Dia tak ada kita boleh tak ada touch-up. Buat balik. Itu ambil masa satu lagu 6 bulan. Berbulan-bulan. Kalau yang memang betul-betul macam kau kata penghibur, dia memang senang hafal, dia senang memahami, dia menjiwai muzik tu, boleh dengar je boleh masuk, dia boleh feel, dia boleh nyanyi, itu betul-betul penghibur. Ya. Dan Sebab tu beza dia bila kita pakai analog. Bila kita ada atas stage, kita tak ada masalah dah. Okay. Kita dah tak ada masalah dalam untuk menyanyikan lagu tu kan. So kita dah biasa dengan dalam studio untuk kita nyanyikan lagu kita, album kita sendiri kan. Yang sekarang ni saya pun tak tahu macam mana. Cuma sekarang kan pakai digital. So digital kalau misalnya silap sikit, tak apa kita cut yang ni, kita ambil part ni pula. Kita ambil ini okey, kita cut yang ni, kita ambil. Zaman sekarang ni lagi tu tang cakap lagi boleh katakan senang. Maaf lagi kurang ajar. Sebab apa? Zaman AI. Masukkan suara dalam lagu tersiap dengan suara kita. Kan? Dah auto dah, bukan auto tune lagi dah. Auto terus. Siap dah ada kan? Siap dah ada. Kan? Itu nanti kita akan bincangkan dengan komposer pula. Masalah kan yang dihadapi pasangan diri tertipu dan menipu sebagainya. Okey, baiklah, tu nanti kemudian. Okey, jadi kalaulah Ellie boleh rewind masa lah. Kan kaset boleh rewind. Kan CD boleh angkat masuk balik, tekan nombor je. Record boleh angkat jarum. Kan pilih kita pergilah kat jarum tu letak. Nak dengar lagu apa lah mana-mana kan. Tapi ni masa diri sendiri, masa kenangan, masa yang berlalu ni. Apa yang Ellie nak buat sesuatu yang berbeza, boleh larikan daripada keadaan sekarang. Larikan diri. Maksudnya macam mana tu? Maksudnya daripada sekarang ni Ellie nak jadi apa sebenarnya kalau boleh. Sebelum tu kan. Boleh diundur masa. Sebelum ni macam saya ni memang daripada kecil dia memang dah diajar oleh arwah ayah untuk main muzik. So memang kami dah di-train adik-beradik semua untuk main muzik.
Tak cerita tadi ayah ajak main muzik. Apa tak cerita orang daripada awal tadi Kau senang. Memang kita memang ditrain adik-beradik ni semua. So, saya ada 7 orang beradik. Okay. So dalam 7 ni ada seorang je yang tak main muzik. Pula dah seorang. Seorang yang tak main. Dia lebih pada bola. Selalunya dalam keluarga seorang je main muzik. Ini dalam 7 seorang main bola. Let's go muzik. Okay, cuba cerita sikit. Macam ni arwah ayah saya ni dia main gitar untuk kumpulan Zurah. Dia sebelum arwah M. Sharif. Jadi dia Zurah 1. Dia lah yang orang kata ajar anak-anak semua. Setiap anak. Ini punya boleh part 3 lah kemudian kan. Okay. Ayah tapi okay. Ayah pemain gitar pemain gitar kumpulan Zurah. Okay, kita short. Masa tak cukup ni. Okay. Yang main muzik lagi siapa? Saya. Okay. Nombor 1. Nombor 2. Awak boleh main muzik alat muzik? Saya bass. Bass. Okay. Lagi tu? Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 dan nombor 7. Nombor 6 main bola. Nombor 6 main bola. Cerita dia memang daripada mula baru tahu kan. Tengoklah dia punya cerita rahsia dia. Tak telus ni orang ni. Marah ni. Sejarah ni. Background gila sebenarnya. Okay, tak apalah. Jadi memang lahir daripada ahli keluarga seni jugalah. Dia boleh cerita lah kan. Boleh marah orang kalau main pemain seni dia kan. Okay, tapi kita memang tak ada bawa masa dan tak ada masa lagi. Kalau memang tak ada bawa masa dan tapi masalahnya masa tu tak cukup. Menceburui. Akan datang. Kita tengok mungkin keluarga Ellie kita kenalkan satu-satu. InsyaAllah. Ini kita tunggu producer kita punya kata putus. Ya, betul. Terima kasih Ellie. Kerana bersama kami untuk cerita. Kita akan panggil lagi. InsyaAllah. Kita akan panggil lagi. InsyaAllah. Okay, insyaAllah. Dan okay guys. Nampaknya kita ni tergantung cerita tapi untuk diri dia memang cukup sampai di sini. Okay, hotel lama yang melalui fasa-fasa perubahan dalam industri seni kita dan suara mungkin berubah. Zaman mungkin berlalu tapi legasi tetap hidup. Ada banyak legasi lagi nak kena cerita ni. Nanti ni. Okay, terima kasih sekali lagi untuk beradik kita Ellie. Terima kasih. Kepada DJ KZ kita dan juga production kita Transtalk TV. Transtalk TV, terima kasih untuk sudi jemput saya untuk dalam podcast ni. Terima kasih banyak dan makanan sedap. Terima kasih kepada branding partner Nine Fig Malaysia. Makanan tu nasi goreng kampung tisu nama dia. Okay. Okay, baiklah. Jadi anda semua yang membesar dengan lagu-lagu rock kapak jangan lupa yang pernah ada dengan lagu-lagu mereka, ada momen-momen zaman mereka yang mengembalikan anda pada keadaan tertentu jadi memang episod demi episod kehidupan kita ada sama dengan lagu mereka. Jadi jangan lupa untuk subscribe Transtalk TV dan branding partner mereka Nineflix, dan kita akan bawakan lagi kepada you all semua, kepada semua tetamu-tetamu yang akan datang. Mungkin Ellie akan masuk balik. Manalah tahu kan. Nada dan nostalgia. Inilah dia ceritanya. Dan sharekan pada kawan-kawan semua. Okay. Pada yang pernah headbanging sama-sama satu ketika dulu, kembalikan. Dan sehingga kita bertemu lagi dalam episode akan datang bersama saya DJ KZ, DJ Laganara di Nada dan Nostalgia dimaksudkan semua oleh Transtalk Kreatif Berhad bersama branding partner Nineflix. Boom.